Hey, what's up guys? Selamat datang ke bulan Ramadan. Hari ni kita nak buat menu sahur untuk esok. Esok dah sahur dah. Jom kita start. By the way, dapur baru. Okay, first kita gorengkan telur mata. Yang ni korang pakai minyak banyak sikit bagi telur tu crispy kat bawah tapi atas tu lembut lagi. And then kita prepare 1 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 5 cili padi hijau, 5 cili padi merah. Yang ni nak pakai chopper boleh, nak potong nipis boleh, nak tumbuk pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita tumis dengan 1 batang serai, masukkan 1 sudu sos tiram, 1 sudu sos ikan, and then setengah sudu kicap manis. Kacau-kacau lagi, barulah masukkan garam, gula dengan serbuk perasa. Lepas tu siap lah. Dia simple je sebab kita last minute pagi-pagi takut tak sempat buat macam ni je. Letakkanlah telur mata yang dah digoreng tadi. Telur mata tu jangan terbalik kan, biar yang lembut tu kat atas. Lepas tu korang letakkan tumisan tu kat atas lah. Lepas tu sedia untuk dihidang dengan nasi putih panas-panas. Yang ni kalau nak guna telur rebus pun boleh juga. Kupas je telur rebus tu, masukkan dalam tumisan tu. Lepas tu makan dengan kicap. Yang ni aku seriously cakap, sepinggan nasi pun tak cukup. Kalau korang bangun sahur macam mata kata ngantuk kan, makan tumisan cili padi ni confirm terbeliak mata. Okay, so boleh try untuk sahur nanti. I wish you selamat berpuasa. Oh, sedap ya. So selamat berpuasa guys. Jangan lupa bangun sahur nanti. Okay, selamat mencuba.